Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Dr. Najmi bin Ismail daripada Cawangan Perundangan Perubatan Kementerian Kesihatan Malaysia. Kami bersiaran langsung daripada Khemah Perkhidmatan Kesihatan Kementerian Kesihatan Malaysia. Kami berada di hadapan persiaran Istana Kehakiman untuk program Rancakan Madani bersama Malaysiaku sempena meraihkan 3 tahun Kerajaan Madani ya. Untuk pagi ini kita ada podcast yang bertajuk Nak Cantik, Nak Flawless, Pastikan Selamat. So bersama saya ada seorang pakar bedah plastik daripada Hospital Putrajaya, Dr. Ilyasa. Selamat datang ke podcast kami. Selamat pagi. Thank you for having me. Terima kasih juga kepada pakar dermatologi, pakar kulit kita daripada Hospital Selayang, Dr. Elizabeth. Salam sejahtera semua. Nak cantik, nak flawless. Okey, Dr. Ilyasa, bolehkah doktor macam bagi kita, bagi pendengar untuk tahu apakah itu cantik dan apakah itu flawless? Wow. Bolehkah doktor bagi sedikit mungkin maksud kepada perkataan ini? Bila kita cakap pasal cantik dan flawless ni, satu isu yang saya rasa memang naluri manusia memang sentiasa mengejarkan sesuatu yang cantik, yang perfect. Itu memang naluri manusia dah beribu-ribu tahun sejak zaman Firaun apa semua dulu lah. So tapi kita punya isu pagi ni kita nak bincangkan macam mana seseorang itu kalau untuk nak dapatkan, kita cakap pasal fizikal lah sebab ni berkenaan dengan kesihatan kan, kecantikan ataupun kesempurnaan fizikal tu dengan cara yang betul, dengan cara yang selamat. Itu bagi saya, pandangan saya macam tu. Okey, Dr. Elizabeth, apakah trend prosedur kecantikan yang doktor nampak sekarang ni? Trend yang kecantikan sekarang lebih mengutamakan natural dan original. Jadi sekarang kita sudah moving away from overdoing, macam overfilling, alright, overcorrecting. Macam muka tu macam mask tak bergerak, tu sudah kita dah lepas trend tu. So sekarang kita lebih utamakan yang muka tu nampak natural tapi age gracefully, ada sikit expression, tidak overfill, tapi at the same time pun kulit yang sihat, glow, kurang pigmentasi, kurang fine line, tapi tak payah langsung tak ada. Itu yang trend natural towards natural beauty. So bila kita cakap pasal rawatan estetik tu, kita kena tahu prosedur-prosedur yang satu prosedur yang bukan pembedahan macam Dr. Elizabeth cakap tadi satu juga is prosedur-prosedur pembedahan. Jadi kalau ikut International Society Aesthetic Plastic Surgery untuk 2024, memang dia bahagikan 2 prosedur yang trending lah. Untuk yang prosedur pembedahan tu antaranya ialah pembedahan kelopak mata, sedut lemak, pembedahan payudara, dan kalau yang bukan pembedahan tu termasuk botox injection, also filler, HA filler tu masih trending lagi. Dan mereka juga melaporkan terdapat trend di mana peningkatan sebanyak saya rasa 6% prosedur yang dijalankan oleh pakar bedah plastik ke atas lelaki. Jadi trend sekarang lebih ramai lelaki yang mendapatkan rawatan-rawatan estetik. So bila kita cakap pasal kecantikan estetik ni, secara amnya, generalnya adalah kita nak enhance untuk menambah baik benda yang ada, untuk menambah baikkan. Dia bukan patologi atau dan macam Dr. Elizabeth cakap, trend dia memang sekarang kita nak macam buat ke tak buat, dan everything nampak natural sahajalah. Tapi macam saya cakap tadi, dah ada 6% peningkatan di kalangan lelaki ya. Maknanya lelaki global maknanya bukan perempuan sahajalah yang nak cantik ni, nak flawless ni kan. Lelaki pun nak cantik, nak flawless juga. Jadi Dr. Elizabeth, sepanjang kerjaya doktor sebagai seorang pakar kulit, pernahkah doktor jumpa kes-kes komplikasi ataupun kesan sampingan yang buruk akibat daripada mendapatkan rawatan estetik ni? Dan boleh doktor kupaskan sedikit tentang komplikasi tersebut dan apakah seterusnya rawatan yang patut dibuat? Memang ramai komplikasi yang kita temui di klinik-klinik dermatologi. Antaranya komplikasi macam rawatan daripada laser treatment yang tidak legal kat luar. Mungkin antaranya macam scar atau pigmentasi atau kemerahan kulit, sensitif kulit. Selain daripada komplikasi daripada injectable pun ada. Rawatan-rawatan yang patient not sure diorang dapat daripada pembekal kesihatan yang tiada license ataupun injectable produk yang unknown.
alright, yang tidak melepasi piawaian PKM. Injectable tu menyebabkan bengkak-bengkak muka, ketulan pelatuk, ketulan granulomatous information yang suka dissolve. Pernah tak Dr. Ilyap menghadapi pasien macam ni? Banyak juga lah yang saya dapat komplikasi-komplikasi daripada rawatan estetik. Tadi berbalik pada trend tadi kan, dia trend yang selamat tu satu, trend yang tak selamat tu saya rasa kian meningkat, di mana orang awam mendapat rawatan estetik yang kononnya lebih murah dan lebih accessible. Jelas sebab mereka nak jimat duit lah kononnya kan, tapi komplikasi memang ada. Dan antara yang saya dapat termasuk prosedur sedut dan pindah lemak sehingga pesakit hampir meragut nyawa masuk ICU. Formation ataupun pembentukan granuloma daripada suntikan-suntikan bahan yang tidak diluluskan, tidak iktiraf. Yang saya dapat antara yang banyak adalah suntikan ke payudara, filler kepada payudara. Jadi untuk makluman semua yang para pendengar, tiada satu bahan pun yang diluluskan untuk disuntik ke payudara. Untuk buat rawatan nambahbaikan payudara harus menjalani pembedahan dengan pakar bedah yang bertauliah menggunakan implan ataupun pemindahan lemak. Apa-apa filler ke, walaupun dia kata ini daripada hyaluronic acid, daripada Korea lah, daripada mana-mana, memang tiada yang diluluskan. Sebab komplikasinya akan datang. Bagi saya komplikasi tu, komplikasi fizikal tu satu, pembentukan granuloma, parut, perubahan struktur badan tu contour of the breast dan sebagainya, dan juga komplikasi psikologi. Sebab mangsa-mangsa ni memang mengalami parut psikologi, saya panggil dia, the psychological scar. So dah trauma sebab ni. Jadi untuk kita rawat tu bukan benda yang mudah. Jadi kalau tanya pasal komplikasi, yang paling teruk saya cakap tadi lah, sehingga masuk ICU hampir meragut nyawa, dan dari segi parut dan scar dan sebagainya. Saya boleh ulas sikit yang komplikasi ni ada dua jenis, fizikal dan juga traumatik pada dia punya psikologi. So yang fizikal ni pula yang paling teruk yang Dr. Ilyas tak pernah tengok adalah sampai masuk ke ICU. Tapi sebenarnya ada yang sampai meragut nyawa pun ada ya. Kita tengok, kalau tengok dekat surat khabar laporan media. Laporan media kita mendapati ada kes-kes nampak macam kes terpencil kan. Macam ada beberapa sahaja dalam tahun kes yang ada meninggal disebabkan oleh itu yang dilaporkan, yang tak dilaporkan kita yang tak tahu. dilaporkan banyak lagi. Sebab kita pun, saya daripada Kementerian Kesihatan Malaysia, saya ada buat macam survey kepada hospital-hospital yang ada plastik surgery di Perkhidmatan Kerajaan. Berapa banyak kes-kes yang mereka ada jumpa, so memang agak banyak. Dan bukannya sedikit seperti mana kita nampak dekat media massa dan juga di surat khabar dan juga Saya seorang je ada 20 kes breast filler. untuk tahun ni kan. Bukan tahun ni sepanjang saya rasa 5 tahun lah. So itu yang tampil ke depan dan memberi itu. Kita dah dengar pasal komplikasi dah dengar pasal komplikasi. Bagaimanakah untuk sekiranya orang awam dia nampak satu iklan dekat social media, macam mana dia nak pastikan bahawa iklan itu adalah mengiklankan tempat yang selamat dan tempat yang betul? Boleh macam bagi kita punya audience untuk dengar pasal benda ni. Selalunya sains-sains yang estetik tu macam tak betul, is macam terlampau murah. Too good to be true. Lepas tu kita kena check dia punya practitioner, doktor yang buat tu, adakah dia ada license yang betul. Dan kita panggil LCP, at least LCP ataupun pakar dermatologi atau pakar plastik. Tapi even pakar dermatologi dan plastik pun kita ada LCP sendiri. Correct. Dan kalau untuk tengok sama ada pakar tu betul-betul pakar, patient boleh check di website National Specialist Register, NSR. Saya boleh tambah dekat situ, rasanya bahagian amalan Kementerian Kesihatan ada mengeluarkan tips dan garis panduan. Sekiranya anda ingin mendapatkan rawatan estetik, anda harus periksa 3P. Huruf P, Pulau Pinang, P. P yang pertama adalah prosedur. Sama ada prosedur itu adalah prosedur yang diluluskan untuk rawatan estetik. Macam contoh saya cakap breast filler, itu bukan satu prosedur yang dikenal pasti sebagai rawatan estetik lah. P kedua adalah pengamal perubatan itu sendiri. Doktor yang menjalankan prosedur tadi adalah seorang doktor yang bertauliah yang telah mendapat kelulusan Kementerian Kesihatan yang ada LCP macam Dr. Elizabeth cakap tadi tu untuk jalani rawatan estetik. Walaupun dia doktor pakar sekalipun,
atau doktor GP mana pun, kalau dia tak ada LCP, sepatutnya dia tidak boleh menawarkan rawatan estetik. P yang ketiga adalah premis. Adakah prosedur dijalankan itu adalah promis yang berdaftar dengan Kementerian Kesihatan untuk rawatan estetik. Walaupun contohnya dia adalah klinik sekian. Dia menawarkan rawatan estetik tapi dia tidak berdaftar dengan Kementerian Kesihatan untuk menawarkan perkhidmatan estetik, klinik tersebut tidak boleh menjalani itu. Jadi untuk para pendengar, 3-3P ni mesti ada. Baru kita anggap rawatan tu adalah rawatan yang selamat untuk dijalankan lah. Sebab walaupun contohnya lah dia seorang doktor pakar tulang, tapi dia buat liposuction dan tidak mendapat kelulusan, tidak mendapat sertifikat daripada KKM, ada LCP sertifikat, pakar tersebut tidak boleh menjalankan perawatan tersebut. So 3P tu penting dan tiga-tiga maklumat tu boleh rujuk di website atau laman sesawang Kementerian Kesihatan bagi amalan. Kita boleh cek doktor mana yang ada LCP yang tak ada. So lepas ni boleh cek Dr. Isabel punya LCP, saya punya LCP. Dalam LCP pun ada list prosedur yang kita boleh buat. Macam kalau saya dermatologi tapi saya offer breast implant, itu pun salah juga. Betul. So sebab dia tak ada dalam LCP saya. Betul. So walaupun LCP tu kita 3 kategori kan. Kita panggil chapter 1, chapter 2 dan chapter 3. Chapter 3 adalah untuk pakar bedah. So majoriti pakar bedah plastik. Tapi ada juga bukan pakar bedah plastik tapi ada LCP untuk beberapa prosedur. Okay. And then chapter 2 untuk pakar perubatan dan majoriti adalah pakar kulit lah atau dermatologist. Dan chapter 1 adalah yang bukan pakar atau mainly kepada study practitioner lah. Contohlah kan, 3P tadi. Kalau Mr. Ilyasah sendiri, dia ada LCP tapi dia buat dekat rumah, boleh ke tak boleh? Oh, tak boleh lah. Premis yang tidak berdaftar. Saya rasa baru tular di media sosial semalam ke kemarin, di mana agensi berkenaan telah berjaya break premis kondominium yang menawarkan rawatan estetik memang sedang buat tengah cucuk apa pun kita tak tahulah. Maknanya para pendengar kena tahu tau, walaupun dia cakap dia doktor daripada Korea ke, daripada mana, China ke, Taiwan ke, perbuatan prosedur tu mesti dilakukan di tempat yang betul. Kan kalau dekat hotel ke. Saya rasa kena tambah juga, mana-mana doktor perubatan yang ingin berkhidmat di Malaysia, dia harus mendapat APC daripada Malaysia Medical Council. Walaupun dia foreigner, bukan doktor Malaysia, even doktor Malaysia pun kena ada APC kan. So katalah klinik ke mana-mana lah, salon ke apa benda, kata oh kami bawa pakar Korea ke, pakar Vietnam ke apa benda dia. Doktor tersebut harus mendapat APC ataupun Annual Practicing Certificate daripada Malaysia Medical Council. Kalau tak ada, you cannot practice medicine in Malaysia. Macam saya Dr. Elizabeth pun, kalau tak ada APC, kami tak boleh berkhidmat, tak boleh mengamal perubatan. APC tu di renew every year. Lepas tu dalam APC kita ada disenaraikan klinik-klinik atau hospital yang kita praktis pada tahun itu. Itu semua boleh periksa dengan MMC punya website. Carian doktor. Selepas dah dilakukan dalam satu kondominium So betapa jelas ni, macam premis tu ada salah dah. So nak buat tu mesti buat di hospital, di klinik ataupun tempat yang berdaftar dengan Kementerian Kesihatan Malaysia. Okay, saya rasa dah faham dapat tu 3P, prosedur, pengamal dan juga premis. Pastikan 3-3P ini pada dalam keadaan yang baik ataupun betul, barulah kita pergi untuk mendapatkan rawatan kat sana. Tak sakit pun kan, tak sakit pun, cuma you nak menenhancekan, menambahkan lagi macam dia punya penampilan. Tapi dia lagi teruk pula seterusnya. Saya juga nak menambah 1P lagi, peralatan. So sekarang banyak peralatan, sama ada dia register under MDA atau kita, banyak pesakit yang tak tahu pasal peralatan ni sebab Pico laser ada banyak jenis. Pico ada yang betul Pico, ada yang fake Pico, ada juga yang nama dia Pico sahaja, beli dari beli daripada tempat yang tidak berdaftar. So kalau dah fulfill 3P tadi tu, selalunya peralatan ada dicek oleh KKM. Jadi dia lebih strict dengan peralatannya. Tapi kalau doktor yang bukan di under that 3P yang kita tak check, kadang-kadang peralatan dia disyaki. Betul. Saya setuju.
Ya. Ya, sebab kalau untuk orang awam memeriksa peralatan tu mungkin agak susah Yes, untuk betul. mereka. Tapi untuk 3P yang pertama tu Boleh sangat check. mudah. Ya. Yes. Sebab kita memang ada sedaran nama doktor kita ada, sedaran prosedur pun kita ada, sedaran premis pun kita ada kat kita punya website. Cuma atas talian. Yes. You can check. Boleh periksa. Boleh juga melawat kita punya booth kat sini dekat program rancangan Madani bersama Malaysia Crew di hadapan Istana Kehakiman. Dekat booth ni kita akan bangunkan, ada juga doktor estetik ada kat sini, pakar plastik pun ada kat sini, doktor dermatologi pun ada. Yes. So boleh jumpa dengan diorang, untuk tanya kat diorang, datang ke booth kami. Meriah kan, boleh tanya macam nak tanya lebih detail, tak boleh tanya dekat podcast pun datang ke booth kami. Sentiasa ada selama 3 hari, 5, 6 dan 7 Disember, 9 pagi hingga 9 malam tau. Malam pun kita ada. Okey, seterusnya, lepas dah tahu kat mana nak pergi, jumpa siapa, tapi dah pergi tempat yang salah, berlaku komplikasi. Apakah yang harus dilakukan oleh pesakit ataupun individu tersebut sekiranya berlaku komplikasi kepada diri mereka? Bagi saya, mana-mana pesakit yang ingin mendapatkan consultation atau konsultasi tentang apa-apa keadaan pun, kita tak boleh tolak. Maksudnya mereka akan diterima lah untuk mendapat konsultasi. Sebab komplikasi pun kita kena tengok juga. Komplikasi apa yang dimaksudkan dan apa rawatan yang boleh ditawarkan dan apa yang boleh dibuat. Sebab kadang-kadang ada komplikasi yang mungkin komplikasi minor, yang bukan major, yang mungkin kita boleh rawat dengan pemantauan saja dahulu. Tapi saya rasa yang penting pesakit pergi berjumpa dan dapatkan konsultasi dengan doktor atau pakar yang betul. Itu the main message saya rasa. Apa yang berlaku lepas tu kita tengok dulu keadaan. Saya nak jawab pun saya tak tahu apa komplikasi mana satu kan. Setakat ni berdasarkan pengalaman yang saya jumpa pasal komplikasi tu, itulah kita terangkanlah mana yang kita boleh buat, apa yang tak boleh buat dan bergantung apa yang pesakit nak. Dia tambah apa-apa? Kita sudah memilih doktor yang memang betul untuk membuat prosedur yang betul tu. Selalunya doktor tu sudah di-train untuk mengatasi komplikasi yang apa yang berlaku. Walaupun kita guna alat betul, injectable betul, komplikasi tetap boleh berlaku walaupun in good hands. Tapi in good hands kita tahu untuk mengatasi komplikasi dengan immediately. Tapi kalau kita dah melepasi timeline tu untuk mengatasi tu, kadang-kadang sudah terlewat. So once patient dah pergi tempat lain, kadang-kadang mungkin sudah buta ke, sudah ulcer ke, sudah necrosis ke. Then by the time kita walaupun dah jumpa dengan doktor yang betul, quite limited apa yang kita boleh buat. Semua sudah berlaku. Mungkin saya boleh share pengalaman pasal breast filler tadi. Jadi breast filler tu yang paling teruk saya nampak tu memang payudara tu tak boleh diselamatkan lagi lah. Selalu saya kata kalau breast filler ni, dia seolah-olah macam rawat dia macam kanser, kena buang semua. Tapi benda ni bukan kanser. Jadi itu saya kata benda tu sukar untuk kita nak beri pilihan dan apatah lagi sukarlah untuk orang yang mendengar, pesakit yang mendengar. Jadi itu saya kata kalau rawatan payudara tu pergi dapat konsultasi sebelum buat apa-apa. Konsultasi dengan pakar yang betul. Kalau untuk apa orang kata enhancement of the breast, jumpa dengan pakar bedah plastik. Sebab kalau tak dah terlewat tu memang macam kata Elizabeth cakap tadi, limited apa yang kita boleh offer. Sekarang macam-macam injection ada. Bukan semua boleh kita meltkan dia kan. Doktor? Even HA pun you cannot. Yes, you have the ada enzyme untuk cairkan, tapi because of the cross-link apa semua sometimes effect tu akan berpanjangan juga. Ya, sekarang injection banyak jenis. So ada banyak jenis ni yang promise good result tu actually dia semi permanent atau permanent. Walaupun after a few years ada bonjolan pun boleh keluar and then dia tak boleh dimeltkan. So just kena be aware of it. So kita kata kita nasihatkan jumpa dengan orang yang bertauliah, orang yang betul, yang ada recognition daripada KKM untuk buat. Setelah berlaku komplikasi, perkara pertama yang perlu dilakukan adalah dapatkan rawatan yang betul lah. Maknanya kalau walaupun sakit tu membuat prosedur di tempat yang salah ataupun dengan orang yang salah, prosedur yang salah, tetapi jangan takut untuk dapatkan rawatan di hospital konsultasi tak ada masalah. Dia tak pernah tolak sakit kan? Ada, tak boleh. Kalau jangan takut
mungkin malu sikit tapi jangan takut sebab ini boleh melibatkan nyawa. Sebab kalau kita tengok kes-kes yang di mana sampai melibatkan kematian memang dah lewat datang beberapa rawatan. Rawatan pergi ke kecemasan. Memang kita akan tolak. Kita akan dapat berikan rawatan yang sebaiknya di hospital kerajaan pun sekalipun. Lepas tu saya rasa boleh juga buat aduan. Okey. Alright, okey betul lah. Saya tanya tadi pasal apakah yang perlu dilakukan setelah komplikasi kan. First of all, dapatkan rawatan. Dah settle rawatan tu kita boleh buat apa? Okey. Aduan boleh dibuat. Saya rasa Kementerian Kesihatan banyak menyediakan saluran-saluran. Kita ada website, kita ada email, kita pun boleh contact melalui nombor telefon dan sebagainya. Boleh. Oh, ya. Saya rasa banyak je saluran tu. Mungkin tak ramai yang tahu saluran tu wujud dan mana satu. Tapi disebabkan ada program macam hari ni, podcast, kita harap lebih ramai orang awam tahu benda ni. Sebab pengalaman saya yang saya tengok komplikasi tu selalunya dia by word of mouth tau. Dia dengar, oh kawan saya buat okey je, jiran saya buat okey je, office mate saya buat okey je. So kita harap dengan program macam hari ini dapat menyebarkan maklumat yang bahawa rawatan estetik ni boleh dibuat melalui saluran yang betul dengan doktor yang betul, di tempat yang betul dan prosedur yang betul. Sakit sendiri boleh menyaman orang tu sebenarnya sebab ada banyak kali juga komplikasi. Tindakan undang-undang lah tindakan maksudnya. undang-undang, tindakan undang juga boleh dilakukan. Boleh. Terhadap orang yang melakukan sebab ini semua contoh yang salah kan. Dibuat tak berdaftar, tak ada lesen, itu sebenarnya salah sebenarnya. So jangan takut untuk dapatkan bantuan. Jadi sebelum kita menamatkan podcast pada pagi ini, ada apa-apa lagi ke kita punya panel nak tambah? Kerana saya juga tengok kes yang perempuan muda dalam 20 years old tak filler di dekat forehead or dekat nose, jadi buta lah. Tapi by the time patient tu pergi pakar mata pun dah terlewat dah. Memang dah permanent kebutaan tu. Jadi zone-zone danger ialah pada forehead glabella area dan nose tu memang sangat bahaya sebab ada saluran darah yang pergi ke mata. Mungkin doktor boleh menerangkan anatomi sikit, lesson anatomi sikit je. Filler tu saya rasa antara yang paling banyak iklan lah kan. Orang iklan kan buat filler. Tapi macam Dr. Elizabeth cakap tadi, dari segi anatomi muka kita ni, kita ada kulit. Kalau dari segi lapisan, kita ada kulit, ada lemak, ada otot, ada tulang. Jadi filler ni selalunya dia akan letak di lapisan-lapisan tersebut. Di antara lapisan-lapisan tu, kita ada salur-salur darah, salur-salur saraf. Jadi macam Dr. Elizabeth cakap tadi tu, salur darah di bahagian dahi ni, dia bersambung dengan salur darah yang membekalkan mata. Jadi kalau produk tersebut termasuk dalam salur darah yang disebutkan dan dia menyebabkan occlusion, menyebabkan salur darah tu tertutup, itulah. So sebenarnya dekat muka ni dia punya salur darah tu mengait. Yang dekat luar ni berkait yang dalam otak, dekat dalam kepala apa semua ni, dekat mata semua. Jadi bagi mereka yang tidak bertauliah, yang tidak menjalani latihan, mungkin mereka tidak arif pasal benda ni. Sebab setahu saya bila kita training untuk filler tu memang ini sangat ditekankan. Komplikasi-komplikasi kebutaan, buta satu, and then kita boleh dapat kulit mati necrosis, jadi hitam. Jadi hitam. And then berakhir dengan parut, nanah dan sebagainya. So saya rasa dah cukup jelas lah apa yang dikupas oleh kita punya pakar-pakar pada hari ini. Saya rasa untuk podcast kita mungkin dah sampai di sini sahaja. Sekiranya terdapat sebarang soalan ke, nak tanya lagi ke, datanglah ke kami punya runway di Khemah Perkhidmatan Kesihatan TJM di berdekatan dengan Istana Kehakiman. Tapi sebelum itu, sebelum saya tamatkan ni, saya nak bagi sedikit waruah lah untuk podcast seterusnya. Pada petang ini kita ada podcast lagi, bukan saya lah pula, orang lain pula. So petang ni kita ada podcast dengan tajuk Ubat Tamat Tempoh. Apakah tindakan anda? Kita cakap pasal prosedur kan. Petang ni cakap pasal ubat lah. So kalau tanya pasal prosedur, pada ubat, produk, boleh tanya pada podcast kita pada petang ini. Saya rasa sampai saja. Terima kasih. Pada pagi ini terima kasih kepada Dr. Ilyasa dan juga Dr. Elizabeth dan sudi datang. Harap bermanfaat. Harap membantu dan bermanfaat. Kita harap kita punya podcast ni dapatlah membuka mata orang awam yang dengar ni, share dengan kawan-kawan, share dengan mara-mara,
yang kita kena check 3P tu sebelum kita dapatkan apa-apa perkhidmatan untuk mencantikkan ataupun untuk kelihatan estetik ni lah. Kita tak nak elok-elok sihat je, Ya, betul. cuma nak tambahkan punya appearance je lagi teruk dan traumatik daripada fizikal dan juga emosional lah. Ya, psikologi. Ya, betul. Cukup sahaja dari saya. Sekian, terima kasih dan Thank you, Thank KKM. you. bye. Bye.